Saya 25. mempunyai sakit saraf. First saya apa nama? Dia saya ada kencing manis dan juga saya sakit saraf. Disebabkan ada kencing manis tu, saya punya sebenarnya saya pernah 2 minggu tak boleh cakap. Bisu. Saya bercakap signal. Dah sampai tahap tu. Tapi bila saya dah mula makan 3 hari, kaki saya sebelah ni dah okey. Cuma di bahagian tapak masih terasa lagi. Dan yang paling berkesan anxiety. Bila saya naik kereta, orang saya dah tak boleh. Kalau apa-apa pun saya nak buat reverse ke apa, saya terpacak macam tu. Selalu nak accident. Benda ni berlaku setelah saya dapat sakit saraf, terutama yang saya tak boleh bercakap tu. Jadi dah berapa lama tak boleh cakap tu dalam hampir dalam 2-3 bulan dah macam dah mula tak ada suara. Saya cakap signal kan, tapi saya sebelum tu saya ada mengaji, saya minta pada Allah Ta'ala, tapi kita kena ada ikhtiar. Lepas tu dalam seminggu ni saya jumpa Tok Abah dengan Ina. Dia share lah produk ni. Saya makan baru 3 sachet. Nampak kesan anxiety tu dah kurang. Urat saraf sebelah kaki ni yang sangat teruk sudah tak ada. Cuma di tapak kaki masih ada lagi. Tak adalah yang saya nak kata saya sembuh sangat kan, tapi saya nak share apa yang saya nak cakap dia pun dah lancar. Semalam tak? Dah tak lancar sebenarnya. Ni okey. Saya cakap mengarut, saya kalau nak cakap makan jadi minum contoh macam tu. Dia jadi dah masalah itu. Saya tengok masih ada lagi, tapi saya nak cakap terima kasihlah kepada Datuk Abah dan Ina sharekan Nurika ni. Jadi Kak Su bila ada rasa sedikit ada energi, Pak orang kata tadi kalau kencing manis tak ada energi, memang betul. Jadi mungkin itulah efeknya. Jadi saya rasa sangat bersyukur. Bacaan kita kencing manis. Bacaan saya tak test lagi. Okay. Tapi saya rasa ada energi yang memang saya akan flat tengah hari sampai ke petang tidur je. Sekarang ni tiba-tiba saya dah nak cari kawan, nak share. Dia rumah pun boleh dah sapu-sapu macam tu. Kira energi tu ada. Jadi saya syukur Alhamdulillah. Yang saya nak share yang tu. Yang paling saya takut saya tak ada suara. Jadi orang bisu OKU lah pula. Kan? Rasa muka macam masa